Hari ini banyak sangat suapan daripada Menara Public Good sebab ada kongsi raya sambutan Chinese New Year dan sambutan Hari Raya kita. Okey, nak pergi makan ketupat, nak pergi makan rendang dekat mana? Dekat Menara Public Good. Jadi jemput datang. Semua orang Kuala Lumpur, orang Klang Valley, orang Kajang, orang Semenyih, orang apa Gombak, mana-mana area pun walaupun orang Perak sekalipun nak datang ke Menara Public Good. Hari ini Public Good buka open house. Kalau siapa nak makan sate, nak makan ketupat, nak makan mungkin ada kuih bulan, wallahu alam lah kan. Tapi ada semuanya dan kalau datang awal dapat angpau. Pukul 7 ke pukul 8 dia orang kata dapat ampau. Sebab tu saya gerak awal. Pukul 3 dah bergerak daripada Ipoh nak rebutkan ampau tu kan. Ampau daripada founder kita Datuk Wira Louis. Dia bukan berapa nilai kat dalam ampau tu, tapi seronok nak dapat ampau ni. Dah umur-umur macam ni, siapa nak bagi kita ampau kan? Alright, jumpa kat sana. Okay, ada macam-macam. Ada tarian tradisional, ada tarian naga. Lepas tu nanti kita akan ada makanan-makanan yang pelbagai dan kita ada seminar kaya dengan emas. Jemput datang sebab kita ada karnival kaya dengan emas pada pukul 2 sampai pukul 4. Dan untuk anak-anak muda umur 18 sampai 30, kita ada Millionaire by 30. Seminar daripada pukul 9 sampai pukul 1. Untuk sesiapa yang mungkin tercari-cari platform untuk menjana pendapatan sebagai anak muda yang baru lepasan SPM, ambil peluang. Pendaftaran hanya RM30 kalau tak salah saya. Boleh daftar dan masuk walk-in dekat sana. Bermula pukul 9 sampai pukul 1. Mengintai peluang untuk jana pendapatan dan capai income RM1 juta dalam tempoh masa sebelum umur 30. Boleh cuba, boleh datang.